Majlis Amanah Rakyat (MARA) menzahirkan rasa duka cita terhadap tragedi kebakaran yang meragut nyawa 5 sekeluarga, termasuk seorang bekas pelajar Maktab Rendah Sains MARA Bentong, Pahang pada Amis. Penerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menyifatkan insiden di Raub itu sebagai dahsyat apabila mengorbankan keluarga Allahyarhamah Ruby Adira Batrisha Muhammad Awi yang sedang menunggu keputusan Sijil Pelajaran Malaysia. Menurut beliau, tragedi berkenaan amat menyentuh hati apabila 2 lagi ahli keluarga terbabit kini menjadi yatim piatu sekelip mata. Kakaknya terselamat kerana sedang menuntut dimatrikulasi, manakala adiknya tidak berada di rumah kerana menetap di asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Dong Berhampiran. Pastinya ujian ini terlalu berat untuk dipikul, kehilangan insan tersayang dalam sekelip mata, apatah lagi melibatkan hampir seluruh ahli keluarga, katanya menerusi hantaran di Facebook pada Amis. Tambah beliau, MARA akan menghulurkan bantuan sewajarnya serta memastikan kebajikan ahli keluarga yang ditinggalkan terus diberi perhatian dan sokongan yang diperlukan dalam tempoh sukar tersebut.